Amboi, KPN nak tambah lagi subjek baru. Subjek karakter pula. Tak payahlah. Tu semua Allah tak tanya pun dekat alam barzakh nanti. Dia takkan dapat membantu kita untuk banteras dari akar tu. Semua projek-projek baru ni akan membuatkan cikgu-cikgu tertekan. Semua tu kos yang besar. Janganlah guna duit rakyat sesuka hati. Sekarang ni kita kena betulkan pendidikan Islam dekat sekolah. Dalam seminggu buat pelajaran Islam ni wajib untuk 2 jam setiap hari. Sebab apa? Sebab hari ini pendidikan Islam diketepikan. Sedangkan inilah tiang agama kita. Untuk kita buat persiapan akhirat kelak. Hari ini murid-murid banyak bermasalah sebab mereka tak kenal Islam. Tak tahu Islam yang Nabi SAW bawa. Macam mana nak kenal? Kat sekolah pun tidak menitik beratkan pendidikan agama. Sedangkan mereka, kita semua ni dah berjanji pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berjanji pada Allah seluruh kehidupan kita untuk menegakkan agama Allah. Jadi macam mana? Hari ini KPN tak kisah pasal pendidikan agama dekat sekolah. Betul tak? Macam mana pendidikan Islam ini macam mana pendidikan Islam ini boleh tak wajib untuk murid-murid ambil. Lepas tu tak nak ambil boleh tukar dengan pendidikan seni atau subjek-subjek yang lain. Ini apa kejadah je ni? Untuk melanjut ke pelajaran pula, tak lulus pendidikan Islam pun tak apa. Janji mereka ni boleh teruskan pendidikan sampai tahap yang tertinggi. Hari ini pendidikan Islam ni diletakkan sebagai alas kaki. Bila perlu, baru pakai. Inilah yang membuatkan generasi Islam di Malaysia menjadi sekular. Mengasingkan agama dalam kehidupan. Ini bukan pendidikan Islam yang Nabi SAW bawa. Perkemaskan pendidikan Islam tu. Pendidikan Islam yang ada kat sekolah tu masanya sangatlah singkat. Tak cukup untuk mendalami agama kalau seminggu hanya 2-3 kali saja untuk mereka faham apa itu Islam. Ni pula nak tambah subjek baru. Buat apa? Pentingkan kehidupan akhirat mereka, itulah yang lebih baik. Perbanyakkan pelajaran agama dalam tauhid, tasawuf. Ajar mereka bahasa Arab untuk menguasai Al-Quran. Weh Menteri, cuba tengok. Hari ini berapa ramai murid-murid sekolah yang jaga solat. 90% murid-murid tu tak solat. Ini yang perlu kita risaukan. Majoriti orang Melayu kita tak hantar anak-anak mereka pergi tahfiz, pergi pondok. Sebab itu hari ini ramai orang Melayu jahil pasal agama. So bila majoriti orang hantar ke sekolah kebangsaan, bantulah orang Melayu kita memperkasakan agama dalam kehidupan mereka. Jadi bila anak-anak ni tak jaga solat, sebab itu kes maksiat berlambak pada hari ini. Tentang budak-budak sekolah ni, syak rekod lagi, syak gangbang lagi. Lepas tu kat sekolah, tolong terapkan amalan sunnah Nabi SAW. Bukannya amalan barat. Ajar mereka produk-produk Muslim, bukannya produk-produk Yahudi seperti Milo, Maggi dan sebagainya.